Nombor satu, masalah motor ni, dia punya suspension terlalu lembut. Jadi bila saya bawa tu, dia berenjut lepas. Kenapa dia berenjut? Waktu saya datang, saya buat inspection physical, kita dapat rasa bawah tu dia dah keluar minyak fog telah keluar banyak. Jadi dia soalan bila kita bawa tu berenjut. Kedua, ada free play. Lepas tangan ada vibration ataupun ada wobble dekat dia punya bahagian handle. Ada masalah dekat dia punya steering bearing pun. Ketiga, rasa tidak selesa bila kita bawa pemanduan motor ni waktu tukar gear, sebabkan dia punya rantai dan sprocket dia dah damage. Itu yang ketiga. Kemudiannya kita dapat lagi detect dia punya defect bahagian head cover dia tu ada terlalu banyak leaking, minyak yang melimpah. Daripada minyak fog dia yang leaking, jumpa juga dekat bahagian head dia leaking yang terlalu banyak sampai dah menimbulkan kat bawah. Mileage sudah 50,000 ke atas. Bila bawa pemanduan dengan rasa sedikit kurang ada performance, jadi saya cadangkan kepada owner yang baru saja memiliki motor ni untuk buat ubah clearance. Minta ganti gasket yang telah menyebabkan minyak tu terkeluar. Checking di bahagian valve, shim, rocker arm, timing chain dan sebagainya boleh menyebabkan performance motor tu menjadi drop. Tapi lepas buat clearance, kita akan dapat balik rasa feeling dia punya performance yang lebih baik, InsyaAllah. Apa lagi ada salam.